Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang ke spot Kampung Senawa. Ini kali pertama Ramadan ni saya datang mancing. Okey, keadaan air kat sini hari ni keruh. Sangat keruh. Saya tak tahulah sebab apa. Semalam memang ada hujan lah. Tapi mungkin kat sebelah hulu sana sangat lebat lah kot. Tapi dekat sebelah sini tak berapa lebat sangat. Tapi airnya sangat keruh. Apa pun kita cubalah hari ni, tengok kalau harap-harap ada hasil lah ya. Okey, macam biasa umpannya umpan dedak campur roti. Tapi hari ni saya pakai mata rambai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang tadi kita baling sana, yang ni saya nak baling ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebab air keruh sangat, kita cuba dulu satu guna mata bom net. Bismillahirrahmanirrahim. Adik, adik, tengah lem tau. Dia diam je. Alhamdulillah. Tak sangka lah pula dia duduk kat situ. Besar ya. Diam je dia. Pakai tadi. Dia apa adik? Alhamdulillah, rezeki untuk buka puasa. Bukan tengah alan. Apa? Ni bukan tengah alan, ni bukan lampam. Ini adalah... Apa ni? Kerai. Oh, kerai. Kerai. Ni, no. Ui, besar ni. Ambil timbang adik, tengok. No. Jatuh kat atas darat tak apa. Dia tahan besar. Mana timbangnya? Sekejap, kita cari timbang sekejap. Nah. Ada? Ada ni. Tak apa, itu tak payah. Ada apa ni? Mana apa? Kat situ lah kot. Sini. Ada. Oh. Sekarang ikat lah. Cangkuk. Ada cangkuk dia. Ui, besar ni sahabat. Buat lauk buka puasa. Lepas tu okey, kosong cangkuk adik kat situ. Mana? Sini. Kat insang ni. Boleh? Sekejap. Okey. Ui. Uish. Alhamdulillah. 850 gram. Udah berdarah. Okey je, ambil ni. Ambil apa ni?
Jari. Wah, alamak. Habis dah roh dah. Alhamdulillah. Dia diam je kat situ. Ingatkan tadi nak ambil. Nak tengok umpan ada ke tak ada. Kenapa? Alhamdulillah. Ikan batu hulu. Batu hulu. Walaupun kecil. Ui, berbelit-belit teruk penuh. Okeylah, tak apalah, saya buka dulu. Oh, ini dia. Jom tengok hasil tangkapan. Ni apa? Batu hulu. Jom kita tengok. Batu hulu. Alhamdulillah. Ada 2 ekor. Yeay, suka. Sangkut lagi. Ada. Alhamdulillah. Genggio. Ni buat singgang. Genggio buat singgang. Dia nak udang. Nak makan udang. Okey. Strike yang ketiga. Anak-anak ikan temperas, ikan apa ni, ikan seluang 3 ekor.
4 bagi dekat ikan haruan. Lagi. Tu kan. Alhamdulillah, lampam ekor merah. Jap. Okey. Okey, strike kita yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa ni? Baby tenggalan baru keluar dah tengah hari, dah pukul 11 lebih baru ada baby tenggalan. Pegang adik. Strike yang ke-6. Tinggi sikit. Oh, ikan batu hulu. Angkat. Sana sikit kau. Terlepas pula. Angkat tinggi. Sabar. Dah tak sabar nak keluar. Nah. Kacau sarang gitu. Ya Allah. Udah boleh keluar tadi dah. Masuk balik. Dia macam kesebarang kan, dia makan anak ikan, tapi dia tak kejar kan. Okey, ikan batu hulu 2 ekor dah dapat. Ni strike yang ke berapa? Ke-6. 6 dah ada dah. 6 dah ada dah. Yang ke berapa? Ke-6 kot masa. Sambung balik satu sarang dia. Okey, batu hulu lagi. Seekor lagi batu hulu. Strike yang ke-9. Kenapa? Batu hulu lagi. Banyak yang dulu. Daripada saya buka dulu lah.
power sekali. 2 ekor. Dah berbelit-belit. Alhamdulillah. 2 ekor tenggalan. Baby tenggalan dah berbelit-belit. Adik tolong pegang. Sekarang dah lama ni baru perasan. Macam mana ni? Saya buka dulu lah. Alhamdulillah. Temperas 2 ekor. 10, 11. 11 ekor. Adik. Baik. 10. Boleh. Ui. Sikit je. Sebelas. Sangkut pula. Sangkut saja kat sini. Dekat je kan? Tahu. Ada ikan, ada ikan. Ada ikan. Aduh, lepas apa? Lepas. Sana sikit kot. Tahu kat mana tu. Sangkut pula kat sini. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, batu hulu lagi. $12. Batu ni lagi. Pegang. Sikit je. 12.
Baiklah, setakat ini dulu sesi memancing kita pada hari ni. Ini dia hasil yang kita dapat hari ni. Seekor first strike tadi dapat seekor ikan kerai yang agak besar jugalah. Yang lain tu kita ada 3 ekor ikan tenggalan saiz kecil, tapi saya bawa balik juga sebab tadi waktu kena jaring tu dia dah cedera teruk. Kemudian ikan batu hulu, hari ni batu hulu banyak, dapat 4 ekor. Batu hulu 4 ekor, temperas 3 ekor ke 4 ekor. Kemudian ikan ni, ikan tenggio ni, seekor. Okey, kita tengoklah ikan paling besar tadi. Okey, ni dia ikan yang paling besar kita dapat hari ni lah. Ikan kerai 0.85 kg. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi menjala yang akan datang, mungkin di tempat yang lain pula, sehingga itu saya doakan semua sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dimurahkan rezeki insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.